Jadi kita pada hari ini sidang jemaah, kena ingat baliklah yang kita pada hari ini sebenarnya telah pun bersaksikan ketuhanan Allah. Bila bersaksikan ketuhanan Allah, menjadi tanggungjawab kita untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Janji kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu janji kita. Sebab tu jugalah sidang jemaah dirahmati Allah, kalau kita perasan pun dalam Sayyidul Istighfar yang selalu kita baca, kita ada sebut tentang janji kita dengan Allah Ta'ala. Wa wa'dika mastata'tu. Kita buat sebagaimana, kita laksanakan sebagaimana hak daya kita ada. Sebab kita ni tak ada daya apa pun sebenarnya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sangat-sangat lemah. Sidang jemaah. Maka ulul albab yang pertama-tamanya adalah mereka yang menyempurnakan janji mereka dengan Allah. Mereka yang senantiasa ingatkan diri dengan perkara ini. Sidang jemaah, mesti kita kena ingatkan senantiasa tanggungjawab kita ini, janji kita ini dengan Allah. Jangan terlupa. Jangan terlupa. Sidang jemaah terrahmati Allah. Dan kunci untuk tidak terlupa ni tak lain tak bukan, sebagaimana yang ustaz-ustaz kita selalu royak pun, kunci untuk tidak lupa ni tak lain tak bukan zikrullah. Tu je. Banyak ingat Tuhan. Fadhkuruni adhkurkum. Ingat Tuhan, insya-Allah. Insya-Allah. Sidang jemaah. Ya. Cuma jangan juga kita tertipu dan juga terpedaya, sebab pada hari ini ada juga setengah orang dia kata dia ingat Tuhan, tapi perangai tak serupa ingat Tuhan. Ada juga. Sidang jemaah. Okay. Ya. Kecek huduh sebagai contoh. Tak semaya sebagai contoh. Tapi dia kata, oi saya tak semaya pun tak pernah lalah. Sudah. Lagu mana dah kita jadi bengong macam mikir. Okay. Ustaz tengok saya lagi ni pun Ustaz jangan kata saya Ustaz. Ya. Ustaz nampak je pakai piah tapi dalam hati tak tahu lagu mana. Saya Ustaz nampak lagu ni pada dalam hati saya tak pernah lalah Tuhan. Kita pun jadi jeng. Sidang jemaah dirahmati Allah. Payah orang lain ni nak kecek. Ya. Dia tu cerita hati ni Ustaz tak ada siapa nak boleh tahu Ustaz. Dalam hati ni. Tak. Ustaz luar nampak lagu tu. Tapi dalam hati kerja nak cari huduh orang je. Dia mula. Ustaz ni kerja tidak kerja lain. Kerja nak cari huduh orang je. Saya walaupun nampak gini Ustaz, saya tak cakap orang Ustaz. Kita jadi nengung metang. Jolok juga. Okay. Sidang jemaah dirahmati Allah. Ya. Dia nampak Ustaz dia kata cari huduh orang. Ustaz ni bukan cari huduh orang. Sidang jemaah dirahmati Allah. Ustaz kata iman ni kerja dia nak molek orang. Tu kerja dia nya. Dia baca kod lain. Dia baca kod nak cari huduh orang. Kita nak comel orang. Sidang jemaah dirahmati Allah. Ya.